Biar betik, badak ayak nampak saja macam gemuk dan lembab. Tapi dia lari lagi laju dari hampa. Siapa gemuk? Siapa gemuk? Imbuk baru tahu. Badak ayak atau nama saintifik dia Hippopotamus amphibius. Asal dari benua Afrika, badak ayak ni binatang nombor 3 paling berat di atas darat. Bukan biasa-biasa nah. Berat mereka boleh cecah sampai 1,800 kg. Berat dekat-dekat dengan 2 biji Myvi. Sekali tengok nampak macam balok liat. Tapi badak ayak ni laju Mereka boleh lari sampai 30 km per jam. Mulut dia boleh buka luas sampai 150 darjah. Lengkap dengan gigi-gigi yang panjang dan besar. Kekuatan dia tokok tu pula boleh cecah 1,800 PSI. Wush, boleh patah tulang Memang kuat not haram. Dia ni termasuk dalam senarai binatang yang paling banyak hantar manusia pergi alam lain. Dia duduk ranking nombor 8 dengan rekod 500 kematian setahun. Gila betul.